Hari ni saya nak ajar korang guna ChatGPT. ChatGPT sekarang ni kita dah boleh voice note tau. Dia dah boleh jadi macam member. Contoh cuba kau cakap macam member, santai-santai. Boleh tak? Okay, tengok Okay. Confirm boleh bro. Cakap macam member lepak mamak je ni. Okay. Weh, tayar aku pecah lah. Boleh tak kau ajar aku macam mana nak tukar tayar spare? Okay. Okay, nasib tu tak baik bro. Jangan risau. Aku guide. Okay, satu, parking tempat selamat. Keluarkan tools dulu. Longgarkan nut dulu. Okay, jangan buka habis lagi. Guna spanner. Nampak tak? Kalau ketat gila, berdiri. Ataupun atas spanner pun boleh. Asalkan jangan patah. Betul? Nampak tak dia bagi? Simpan tools yang lama. Okay, jangan bawa kereta laju. Nampak tak? Dia siap bagi macam-macam lagi. So, kalau contohlah katakan kan. Okay, kat bawah ni. Cari resepi Carol Aming yang kek pisang coklat tu, yang viral tu. Okay, sending. Okay, dia salah sini, tulis Carol Aming. Tapi dia bawah ni dia still betul. Nampak tak? Cari resepi Carol Aming. Tapi kat bawah ni dia tulis sini resepi Carol Aming yang betul, kek pisang. Kek pisang coklat Carol Aming. Dia bagi. Okay. Nampak kan? Siap bagi video lagi. Nampak kan? Okay. Kek pisang tu dia tak berapa jadi lah. Kenapa Dia punya bentuk dia, tekstur je lain sikit. Dia tak macam spongy. Contoh, tanyalah dia kan. Okay. So dia begitu. Alah biasa bro, first try. Okay, terlebih dahulu lenyek adunan yang betul. Okay, kek pisang tu tak jadi spongy atau lembut sebab apa? Dia bagi reason. Okay, suhu kena kawal, loyang kena betul, apa semua. Nampak kan? Gempak kan? So, apa yang korang kena buat lepas tu, dia kena ajar benda ni. Okay, korang ingat, aku nak kau ingat apa benda yang aku bagi tahu hari ni. Okay, so kita kena ajar dia supaya suruh dia ingat. And dia akan tulis dekat sini nanti. Allah, dia tak ada tulis ke? Kau save benda ni tau. Okay, so bila kita cakap benda ni, okay, dia akan bagi respon lah. So respon ni kita boleh pilih lah, kita nak dia save apa dia. Okay, so I prefer this response contoh. So dah save bosku. Okay, so semua ni dia dah save lah. Dia dah kira, dia dah ada something atas ni dia tulis memory updated. Maksud dia dah save benda tu. And korang tanyalah dia pasal apa benda yang sebelum-sebelum ni pun dia boleh jawab. Macam seolah-olah dia adalah budak pandai dalam kelas yang kita ajar dia something and dia boleh recall balik. Itulah ChatGPT sekarang, voice over je. Senang kan, tak payah type dah. Apply lah.